saya untuk mulakan majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala rahmat dan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita semua sehingga dah kesaatan ketika ini. Dan alhamdulillah, kerana dengan limpah kurnia dan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat berhimpun pada malam ini di surah Al-Muhajirin dalam majlis ilmu, itu kuliah maghrib yang penuh barakah, insyaAllah. Mudah-mudahan semua kita ini tergolong dalam majlis ilmu yang mana Rasulullah SAW yang bermaksud sesiapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah memudahkan perjalanannya menuju syurga, insyaAllah. Mengalurkan kehadiran yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus yang sudi meluangkan masa bersama kita pada malam ini bagi menyampaikan kuliah. Juga mengalurkan kehadiran yang dihormati Tuan Imam Masjid Daya Putat Ustaz Muhammad Ilyas, Tuan-Tuan Iman Bilal, AJK Surau, ketua-ketua komuniti serta AJK asatizah, muslimin muslimat, hadirin hadirat dan tidak ketinggalan kepada UAI serta kru-kru UAI official mereka yang mengikuti kuliah ini melalui secara langsung UAI official yang dirahmati Allah sekalian. Ahlan masalah dan syukran, selamat datang dan terima kasih kepada semua. Dengan ini marilah kita sama-sama hadirkan diri, hadirkan hati, lapangkan dada dan tajamkan pendengaran agar ilmu yang dikongsikan malam ini oleh yang bagi ustaz dapat memberi manfaat dan seterusnya diamalkan dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Tak kebanyakan masa, dengan ini dengan hormat takzim majlis menyebutkan silakan yang bagi Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus untuk memulakan dan menyampaikan kuliah dengan segala hormatnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina maulana qudwatina uswatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, yang dimuliakan saudara pengurusi majlis kita pada malam ini yang baru sebentar tadi memberikan kata-kata aluan. Yang kita kasihi seluruh soh kepimpinan ahli jawatan kuasa Surau Muhajirin Kampung Lebak Kuala Berang Hulu Terengganu, para imam, para bilal, hadirin hadirat, muslimin muslimat, adik kakak, tetamu Allah semua. Bersyukur kita kepada Allah sekali lagi kita diizinkan Allah duduk di tempat yang baik, iaitu surau musalla, tempat orang bersujud kepada Allah, dan berada dalam majlis yang baik, majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita buat malam ini menjadi amal soleh yang akan dicatat dalam buku amalan kita, memberi kebaikan bagi hidup kita dalam dunia, menguntungkan kita ketika kita bertemu Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Jadi untuk ceramah jemputan macam ni, saya akan tazkirah dulu lebih kurang setengah jam, kemudian menjawab soalan yang diajukan selama 1 jam. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah fa aqbala alaihim fa qala assalamu alaikum ya ahlal kubur yaghfirullahu lana wa lakum antum salafuna wa nahnu bil asar au kama qala rawahu Tirmizi. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah berlalu atau berjalan oleh Nabi SAW pada suatu hari di kubur-kubur Madinah. Lalu Nabi berhadap muka kepada penghuni-penghuni kubur. Kemudian Nabi berkata, Assalamualaikum
wahai penghuni kubur. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kami dan kamu semua. Kamu telah mendahului kami dan kami mengikut di belakang. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Mudah-mudahan masa yang singkat ini Allah peluangkan kita untuk memahami, kalau tidak banyak, sedikit sudah memadai daripada hadis yang baru dibacakan tadi. Nabi kata, aku tinggal kepada kamu dua benda yang tidak sesak kalau mu turut, iaitu Quran dengan hadis. Sebab tu di samping kita duduk belajar ilmu fardu ain, ada orang mengajar tafsir, kita pergi dengar. Ada orang mengajar hadis, pergi dengar. Kerana ilmu fardu ain itu sumbernya juga Al-Quran dan hadis. Hadis ini diriwayatkan daripada sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni bukan nama dia. Ayah dia nama Abbas. Ibnu tu bahasa Arab. Bahasa Melayu anak lelaki. Macam bin. Ibnun tu, asal Ibnu tu Ibnun lah. Ibnun tu anak lelaki. Sini orang Kelabang ni pakai Ibnun tak nama dia? Nama kita dalam IC tu ada tak Ibnun? Awak baju hitam nama apa? Husaini. Ayah nama apa? Muhammad Fauzi. Husaini anak Muhammad Fauzi. Daripada bank tak? Ada bank? Tengok mana bank? Ada dalam IC ya? Bank tu Ibnu. Faham tak lagi? Takut kita dah ingat. Bank tu Ibnu. Asal dia Alik Benu. Faham lagi? Dia hazah huruf alik tu. Likasrati isti'mal, kerana banyak sangat duk pakai, nak mudah litakfih, nak peringang, buang hamzah. Asal alik Benu. Ibnu, anak lelaki. Faham tak lagi? Jadi nama kita bank tu, alik tu dia buang, hazah. Tinggal ber dengan nun. Ber tu baris mati. Tak boleh nak baca. Nak baca tak boleh. Maka dia letakkan kasrah. Ibu harakat kasrah. Lid darurah. Kerana darurah. Tak boleh nak sebut. Faham? Dan dimatikan huruf nun. Jadi bank asal ibnu. Apa makna? Anak lelaki dah. Jadi nampak? Kita pakai dah. Tapi lah kita tak tahu dak. Rupanya bank tu ibnu, bahasa Arab. Apa makna? Anak lelaki bank, anak lelaki Yusuf bin Dramang. Yusuf anak lelaki Dramang. Rapang pakai bank apa? Bank tak? Ada bank tak rapang? Bank apa? Binti. Asal binti tu bintun. Bahasa Arab dia. Nampak al-aslu fil raf'i, al-aslu fil apa benda? Fil i'rabi ar-raf'u. Asal baca kena baca dhammah dulu. Rafa' dulu. Bintun asal. Jadi kita pakai binti. Apa makna bintun? Anak perempuan. Okey? Jadi Rogayah binti Hamzah. Binti itu anak perempuan. Jelas tak lagi? Jadi Ibnu Abbas ialah anak lelaki kepada Pak Abbas. Kalau gitu lah kerana Pak Abbas lah. Dan nama dia Abdullah. Okey? Cuma kurang orang panggil, jarang orang panggil Abdullah bin Abbas dalam kitab-kitab sanad, kitab-kitab rawi hadis. Orang sebut dengan anak Pak Abbas. Ibnu Abbas. Baik, balik kita. Hadis ini riwayat daripada sahabat Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Okey? Katanya Ibnu Abbas, marra Rasulullah SAW. Suatu hari lalu atau berjalan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kuburil Madinah. Iaitu pada kubur Madinah. Dia Arab ni kalau banyak dia panggil kubur. Kalau satu al-qabru. Kalau tanah perkuburan makbarah atau makburah boleh baca juga. Jamak dia maqabir. Itu bahasa Arab lah. Dia bahasa Melayu dengan bahasa Arab banyak. Dekat-dekat. Nampak tak? Sebab tu hari ni orang panggil hari apa? Hari ni hari Ahad? Hari Rabu tu bahasa Melayu ke Arab? Bahasa Melayu ke Arab? Rabu?
Kami esok. Esok kami ke Selasa? Kami. Kami bahasa Arab ke Melayu? Bahasa Arab. Rabu bahasa Arab. Hari Sabtu, Ahad. Hari Sabtu, Ahadun. Kul huwallahu ahad. Katalah Allah itu satu. Bukan Allah ada hari Ahad. Bukan. Allah satu. Hari kedua, Isnani. Isnan. Hari ketiga, Salasa. Salli. Fardal maghribi. Salasa raka'atin. 3. Arba'. Rabu. 4. Khamsun. Kami. 5. Itu bahasa Arab tu. Mana ada bahasa Melayu kita hari? Saya sebut hari Melayu ada. Bahasa Arab ada pakar tu, betul tak? Baik. Kubur maknanya kubur-kubur. Kalau kita terjemah Melayu lah. Kalau ya kubur, qabru. Al-qabru. Di Arab dia gitu. Kalau satu masjid, dia panggil masjid. Kalau banyak, masajid. Dia je gitu. Kalau bahasa Melayu, kena tulis. Banyak masjid. Beberapa buah masjid. Di Arab dah. Dia bina kalimah. Tambah huruf, buang huruf, dia jadi makna berubah. Rumah kita sebuah, dia panggil baitun. Kalau banyak, buyutun. Seorang isteri, dia panggil zaujatun. Kalau ramai, azwajun. Muzaujatun ke azwaj? Itu bahasa Arab. Jadi sebab itulah orang-orang dulu dia banyak selit bahasa Arab dalam percakapan bahasa Melayu. Apa tujuan? Supaya kita orang Melayu lebih dekat dengan Quran dan hadis. Betul tak? Kerana Quran itu adalah bahasa Arab, hadis pun bahasa Arab. Okey. Jadi Nabi lalulah bi kuburil Madinah, kubur di kota Madinah. Bila Nabi lalu, masuk di kubur lah. Fa aqbala alaihim biwajhihi. Lalu Allah pun berhadap dengan muka Nabi. Nabi ni, Rasulullah berhadap dengan muka dia. Berhadap mana? Pusing ngadap mayat. Maknanya mayat ni kalau kita sini, tanang, ngadap kiblat tak? Mari ikut depan, membelakangkan kiblat, tengok mayat. Okey. Faqala. Bila berhadap mayat, Nabi berkata, Assalamualaikum ya ahlal kubur. Nabi beri salam. Salam sejahtera atas kamu wahai penghuni kubur. Kemudian Nabi berkata, Nabi berdoa, yaghfirullahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah ampunkan kami, Allah ampunkan kamu. Antum salafuna, kamu mendahului kami pergi dulu ke alam barzah. Wa nahnu bil asar, kami follow, kami ikut kemudian di belakang. Okey, hadis ini riwayat Imam Tirmizi. Naik motor tak? Naik motor ke basikal? Kereta. Motor basikal. Siapa naik motor? Tak ada. Tak ada. Muka kaya-kaya kat sini. Dah apa. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Imam Tirmizi ni selalu tak kita dengar? Selalu tak dengar? Selalu dah tak? Dia nama dia masyhur lah. 6 orang imam yang masyhur dalam ilmu hadis. Orang Kapung tahu, orang Keloberang tahu, orang Tajing tahu, orang Puyang Kayau tahu. Faham? Mana? Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Ini popular. Ada pun di sisi orang yang mengaji hadis, bukan 6 orang ni saja. Dekat 30 orang ulama besar-besar hadis. Yang mereka selalu dengar. Kita ni orang awam. Cukup kita kenal 6 orang ini. Imam Tirmizi yang riwayat hadis ini, dia lahir pada tahun 209 Hijrah. 1200 tahun lepas dah. Okey? Baik. Baik. Jadi kita tengok apa hukum yang ada dalam hadis ini. Yang pertama, Nabi katanya Ibn Abbas, marran Nabi bi kuburil Madinah. Berjalan di kubur. Apakah hukum pergi ke kubur? Hukum pergi ke kubur harus. Kalau orang tanya kita, apa hukum pergi kubur? Harus. Jangan gaduh jawab. Jangan gaduh. Nampak? Jawab biar betul. Hukum pergi ke kubur harus. Mana kita duduk nyanda rumah, nyanda di tiang. Nengung bila minyak nak turun. Duduk nengung. Dah ambil tindakan pergi kubur. Situ hukumnya harus. Faham lagi? Duduk atas gerai, dah ada kerja nak buat, yang pergi kubur. Harus.
Kalau orang tanya apa hukum pergi ke kubur, harus. Kalau orang tanya apa hukum ziarah kubur, sunat. Dia lain tu. Ziarah dengan pergi lain. Nampak? Pergi banyak biasa. Pergi nak kait pelang kubur. Faham lagi? Pergi nak lalu ke kubur, pergi nak basuh kaki telaga kubur, harus baru. Tak, ziarah kubur. Ziarah kubur tu pergi kat kubur, beri salam, baca doa. Tu panggil ziarah. Sunat. Ada beza tak situ? Ni situ beza. Jadi jangan gaduh. Apa hukum pergi kubur? Harus. Apa hukum ziarah kubur? Sunat. Faham? Siapa kata sunat? Ulama kata sunat. Dan ulama ni dia ambil dalil dua ni. Siapa tahu? Hadisnya. Dia agama Islam ni kalau tidak Quran, hadis. Kita duk ikut tok-tok guru, ulama, ustaz tu bukan kita ikut dia. Dia tolong terang je. Faham lagi? Kerana dia tahu base pada kita. Betul tak? Kalau kita tahu base pada dia, dia ikut kita. Waktu ada orang tanya, tak? Kalau kita tak mau ikut ulama, boleh tak? Saya jawab boleh. Tak mau ikut mazhab Syafi'i, tak mau ikut imam-imam besar, tak mau ikut. Faham? Boleh ke tak? Boleh. Apa syarat dia? Syarat dia. Mana? Ulama dunia ikut mu. Kamu dah haji ikut ulama. Siapa sini dalam surah? Ulama dunia ikut dia. Cik bangun. Aku nak tang mikrofon tak kepala. Faham lagi? Eja nama diri pun dia jawi tu baik tahi. Kalau ulama dunia ikut mu tak payah ikut ulama. Betul tak? Faham lagi? Dan kita buat apa kita ikut ulama? Pasal kita rasa dia tahu dari kita. Faham lagi? Sebab tu kalau kita motosikal rosak, bunyi ketang-ketang jalan dua lakar mampu. Start hidup pula jalan dua lakar mampu. Dia pergi dengar dalam ini bunyi ketang. Wagi beke, komen kata kena akad enjing. Dah banyak lah 7-800 habis lagi. Faham? Kita tinggal tak motor kat dia? Kita tinggal tak? Tinggal. Pasal apa kita tinggal ke dia? Kena bayar lagi 7-800. Motor lagi tak boleh naik 3-4 hari. Pasal kita yakin, kita percaya dia lebih pandai dari kita. Betul tak? Lepas tu kita tinggal. Suruh tinggal kereta, tinggal. Faham? Pasal apa? Pasal dia tahu pada kita. Maka gitulah dengan agama. Bapa kita ikut ulama? Sebab dia tahu pada kita. Kalau kita tahu pada dia, tak payah mari surah dah. Faham lagi? Bagi rumahmu, penuh-penuh rumah ngaji. Faham? Pas bawah tangga ada lagi orang ada kitab. Tiba-tiba mu bodoh. Bila bodoh pergi dengar. Tak ada ugi apa. Betul tak? Biar orang bodoh pergi dengar surah. Biar orang kata bodoh pun. Betul tak? Jadi boleh tahu. Allah tak marah orang bodoh. Yang marah orang gong. Faham lagi? Orang bodoh ramai orang bodoh. Faham? Orang gong tak masuk surga. Jangan gong. Aling banyak ilmu banyak kau. Kalau gong, kalau sombong, tak masuk surga. Apatah lagi jahil. Okey? Baik orang puang. Orang lebak ni pergi tak? Orang puang kubur. Pergi tak? Tak ada orang. Pergi tak? Pergi, alhamdulillah. Apa hukum orang puang pergi kubur? Harus. Tidak haram. Faham lagi? Cuma nak ingat. Ziarah kubur orang perempuan harus. Orang laki-laki sunat. Faham? Okey? Orang perempuan kalau orang mati nak bawa mayat pergi atas tanah kubur, makruh pergi. Tapi kalau orang tanang siap belaka dah, dia pergi ziarah, harus. Tidak makruh. Jelas ada beza dak hukum tu. Hari tanang orang tak panggil ziarah kubur. Hari tanang. Itu bukan ziarah kubur. Ittiba'ul janaiz dia panggil. Atau jenazah. Atau jenazah orang laki-laki sunat, orang perempuan makruh. Ingat tu. Faham? Jadi masa orang duk pagi nak atau duk usung mak nak pergi kubur tu, orang perempuan jangan pergi. Apa hukum kalau dia pergi? Makruh. Dah berdosa? Tak berdosa. Katanya sahabat-sahabat perempuan, kami Nabi larang atau mayat kubur hari tanang, tapi tak larang nebeng. Mana kalau kami pergi juga, tidak berdosa. Faham lagi? Jangan sampai jadi balah pula.
Makruh je. Okey? Bukan haram. Tanang dah pagi mak, petang. Dek, mai tunjuk ke Kak Long, kubur mak, Kak Long nak pergi ziarah kubur mak nak kenal. Harus. Tak ada makruh dah. Apa? Orang sesat belaka dah. Dah. Sebab apa? Sebab orang ramai. Bila ramai, ngebolok dengan dia. Tak? Dia masuk ke puang kat orang ramai, memang orang berat nanang. Betul tak? Orang duk usung jenazah, nak lakah kubur. Bukan jalan tengah padang. Bola kosong. Bawa jenazah kubur ni dah lah berat. Betul tak? Batu nesang penuh pula bercokang geng. Dia main duduk biar lubang kubur pula. Bicu bedok macam beseng. Hak tukang mikro pula mati bini. Duk tengok. Bawa jatuhlah lubang. Dengan dia tanang mayat kaligu. Lagi. Jadi nyusah. Ingat dah kau puang kalau ada orang mati. Jangan duduk lekong keliling mayat. Duduk tepi-tepi sikit. Kayak gitu guru ada mari, orang alim ada mari, orang soleh ada mari. Senang dia nak mari doa kat mayat. Mu duduk penuh pada orang nak pergi tak boleh. Faham? Jadi orang tok guru tengok Allah. Amal puan ni pun tembak lagi. Rugi saja. Betul tak? Ada. Tak tahu kalau sini pesen lain. Kalau pesen bandar tu gitu. Kalau ada orang mati penuh apa dalam rumah. Mayat duduk tengah keliling. Betul tak? Orang mari nak masuk tak boleh. Mari nak masuk tak boleh. Baik. Maka bila kita pergi di kubur, hukumnya harus. Bila kita niat ziarah penghuni kubur, hukumnya sunat. Okey? Siapa di kubur, Nabi beradab muka. Fa aqbala alaihim biwajhihi. Nabi beradab dengan wajah muka Nabi kepada mayat. Mayat kalau tanam sini, nu kiblat. Letang bau dia tak ke langit, muka arah kiblat dengan dada. Jadi Nabi pusing ke belakang kan kiblat, tengok mayat. Faham tak lagi? Hukumnya sunat. Kalau kita mari ke belakang mayat ngadap kiblat, hukumnya harus. Tapi Nabi ni fa'aqbala alaihim biwajhi, Nabi mari ke depan ngadap muka. Nombor satu nak khabar, kata ulama, kalau kita nak wi salam ke orang, mari ke depan. Ramai orang dah erti, dia mari ke belakang. Assalamualaikum. Jadi tu cari pun dia salam. Kau belakang. Jangan. Kau belakang jangan lagi. Mari kau depan. Duduk depan. Assalamualaikum. Hak lebih berat lagi. Kau belakang nak salam. Allah tangan. Dia kok. Kaya tengok orang. Orang tengah nak makan. Dia mari kau belakang. Jadi kawan tu kena pusing. Patah pinggang. Tak erti tu. Tak erti. Kalau bahasa kasar. Tak erti bahasa. Mari kau depan tu. Mari beradab muka dengan muka, baru Allah tangan. Tu orang panggil reti bahasa. Dah kalau tak ngaji, tak reti pas bila-bila. Tahu tak? Ada pula orang duduk ini main kau bahang ke belakang. Lepas tu kenapa pula ke belakang tangan cokeng? Tahu tak? Tak leh kau tak main ke belakang itu. Dia panggil menyalahi adab yang baik. Bukan berdosa, adab tak elok. Macam mak kita suruh hantar buah nyor. Ambil kat nyor tu mak Wari ke mak, kita pun tendang dengan kaki. Siapa tak ke mak? Siapa kau tendang dengan kaki? Tapi molek tak? Tak molek. Faham tak lagi? Gitulah kalau kita nak salam. Ada salam ke belakang. Mari ke depan. Nabi ngadap muka. Assalamualaikum. Faham? Paling kurang Assalamualaikum. Hak tu pandangan hak kuat. Ada lagi pandangan yang paling kurang. Assalam. Ada juga kata boleh. Atau danca dengan nakirah. Salamun. Ada juga kata boleh. Faham? Yang tak boleh. Assalamualaikum. Lagi. Askum. Ni banyak ni dalam WhatsApp. Askum. Kau dengar? Askum dia. Askrim jagung. Paling pendek assalam atau salam, tapi dia pertikaikan, ada kata boleh, ada kata tak boleh. Paling kurang yang tidak dipertikaikan dalam kitab syarah azkar, assalamualaikum. Faham lagi? Jadi kita nak pergi kubur, jumpa orang mati. Nak pergi di benda ni rumah orang, jumpa orang hidup. Salam dia sama saja. Assalamualaikum orang hidup,
Assalamualaikum, orang mati. Faham? Tapi kalau nak afdal, hak datang dalam hadis. Faham? Kalau dikubur, bukan Nabi kata Assalamualaikum saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Afdal. Kenapa? Kerana dia sebut salam sejahtera atas kamu, wahai penghuni alam barzah. Ada banyak lagi Nabi sebut. Ada lagi? Ada. Nabi kata Assalamualaikum ya dara qaumin mu'minin. Dan seumpamanya. Salam sejahtera atas kamu, wahai penduduk negeri orang-orang yang beriman. Nah, jadi kalau kita tak ingat, tak pandai lagi, pergi kubur, cukup Assalamualaikum. Faham lagi? Berapa kali sunat beri salam? 2 kali. Sekurang-kurang sekali saja. Afdal 2 kali. 2 kali tu mana? Siapa pitu kubur, hok ramai-ramai Assalamualaikum ya ahlal kubur. Sekali. Siapa di kubur mak kita, sekali lagi. Faham lagi? 2 kali beri salam. Jadi kita mari di masjid nak jumpa dengan Tok Imam. Ada 4-5 orang duduk di pintu masjid, wi salam dulu sekali. Faham tak? Kita pun belawi salam dia orang tu masjid. Di situ ada Tok Siok, Tok Bila, JKK, JPKK, duduk nengung tu kita wi salam dah. Kita masuk siapa ikut Tok Imam dalam, Assalamualaikum Tok Imam. Sekali lagi. Afdal. Faham tak lagi? Maka bila kita beri salam, dia jawab tak salam kita? Jawab. Ngomong. Aja uwi salam orang mati. Gi kubur, ke tak gi kubur? Gi. Uwi salam tak? Salam. Dia jawab. Orang dalam kubur dengar tau. Dengar. Faham tak lagi? Okey. Kita dengar, dia dengar. Kita dengar alam dunia. Dia dengar alam barzah. Faham lagi? Pendengaran masing-masing. Cuma kalau nak tengok mana lebih kuat pendengaran, orang mati ya. Orang mati lebih kuat dengar. Dalil dia ialah bila kita beri salam, dia dengar dan dia jawab. Dan bila dia jawab, kita dengar tak? Tahu mana dia jawab? Nabi ke apa? Ma min muslimin marra bi qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya sallama alaihi illa arafahu wa radda alaihi salam atau kama qala. Nabi kata tidak ada seorang Islam pergi ke kubur saudaranya yang dia pernah kenal ketika hidup dahulu dan dia ucapkan salam ke atas mayat itu, illa melainkan mayat itu kenal orang yang datang ziarah. Oh, anak dara aku mari kubur aku. Faham tak lagi? Oh, mak aku mari kubur aku. Oh, bini aku mari kubur aku. Oh, laki aku mari kubur aku bawa bini baru. Faham? Dah. Kata-kata mayat. Waradda alaihi salam. Nabi tambah. Dan mayat itu membalas salam itu. Waalaikumsalam. Mayat jawab. Itu Nabi cerita. Faham? Nabi bukan YB. YB ada betul, ada salah. Nabi tak ada salah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi bercakap menggunakan wahyu daripada Allah, bukan pakai kepala otak. Faham tak lagi? Nabi bukan naik dengan pilihan raya. Faham tak? Nabi Allah latih. Batu tak ada pelawak. Faham? YB kita latih. Batu ada cakap benar, ada cakap pelawak. Betul tak? Dah ramai, hak ramai pelawak. Dah apa ramai pelawak? Pasal kita tukar latih. Betul tak? Bukan Allah latih dia, kita latih. Dah kita siapa? Kita bapak pelawak. Jangan duk kata ke YB aja. Mu bapak pelawak kau. Faham lagi? Dah. Tapi Nabi siapa latih? Allah latih. Batu bersifat sidik, amanah, tabligh, khatanah. Wajib dah tu. Nah. Jadi Nabi kata mayat jawab salam. Waradda alaihi salam. Mayat kata waalaikumsalam warahmatullahi. Contohnya. Nah. Cuma kita tak dengar. Pasal apa Allah tak beri kita dengar? Pasal mereka lebih dengar. Maknanya ada benda yang kita dengar, ada benda yang kita tak mampu dengar. Ada pun orang yang telah mati, Allah beri kemampuan mendengar lebih daripada kita. Faham?
Macam perang Badar lah. Bila perang Badar, 4 hari lepas tu, Nabi pergi semula di tapak peperangan Badar. Nabi tanya mana mayat-mayat tentera kafir. Orang kata, no dalam lubang, dalam kulit. Buruk nak pecah perut dah. 4 hari dah mayat. Bertambah-tambah mayat dalam tu. Disumbat dalam tu lubang. Sebelum ditutup dengan batu. Faham tak lagi? Nabi cakap dengan mayat. Nabi kata, ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan. 4 orang Nabi sebut. Hal wajatu ma wa'ada rabbukum haqqa. Fa ini al-yaum wajatu ma wa'adani rabbi haqqa. Hei tentera musyrikin yang telah mati. Adakah kamu dapati apa yang berhala janjikan kamu menang? Hari ini kamu benar. Berhala itu benar? Sungguhnya aku dapati apa yang Allah janjikan kemenangan Islam pada hari ini adalah benar. Kejut sahabat tengok Nabi cakap dengan mayat. Mayat sahabat kata, hei Nabi, mayat pecah perut dah. Cakap warna gitu kan, ya dengar. Kata sahabat. Tapi sahabat dah cakap tiranu, aku terjemah. Faham lagi? Mati dah ni nak dengar warna. Faham? Tak boleh nak dengar lah. Lalu Nabi kata, innahum asma'u minkum. Faham lagi? Sesungguhnya orang yang mati lebih dengar daripada mung lagi. Cuma Allah bagikan mereka tak mampu menjawab kerana terpaku dengan sindiran Nabi. Dah, yang mu kata berhala mu hebat ngak, kalah kemenang hari ni. Faham? Itu maksudnya. Dah. Jadi bila beri salam, lepas beri salam, bacalah doa sepatah. Faham tak lagi? Kita pergi lama ni, kita nak pergi 5 minit kubur ayah. Lama tak pergi. Beri salam, baca doa sepatah. Lalu Nabi kata, faqala yaghfirullahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah mengampunkan aku, kami dan kamu. Daripada ayat ini, kata ulama, kalau benda-benda akhirat, molek kita ambil kita dulu. Sebab tu Nabi kata, yaghfirullahu lana. Tidak yaghfirullahu lakum. Lana, kami dulu. Mudah-mudahan Allah ampunkan kami dulu, kemudian ampun mu pula. Sebab sahabat Nabi ni, Nabi duk ajar dah. Kalau hak dunia, biar orang dulu. Kalau hak akhirat, rebut kita dulu. Faham tak lagi? Hak dunia, we korang dulu. Hak akhirat, we kita dulu. Faham tak lagi? Berebut. Kita terbalik lah ni. Kalau hak akhirat, we korang dulu. Kalau dunia, bang kita dulu. Betul tak? Jadi balik baik. Sebab tu kita kalau hak akhirat, dah apa nak pergi. Kita maklum orang duk ngajar masjid kalau berang tu, pagi petang kuliah subuh maklum tak pergi. Kuliah duha maklum tak pergi. Kuliah garib pun maklum tak pergi. Badan duduk rumah, tak mau tengok tali basing. Apa gitu maklum? Banyak tahun dah. Tak nampak lagi ni. Walau kata, kita nak pergi sangat kat orang ngajar gitu. Tapi dah dia duduk lama. Jadi macam nak tubik tahi. Asal nak duduk lama tubik tahi. Faham? Apa? Hak akhirat. Faham? Dia kata dia sakit tekak, dia sakit tubik gembong, dia sakit lutut, macam-macam sakit orak lenguh lutut. Betul tak? Tapi kalau bagi piti higi. Cik Sulung binti Draman, RM600. Gini maklum. Faham lagi? Balaraya Tajin. Nampak tak? Bukan lebak Tajin. Kalau bagi piti bukan marah ambil piti. Hak dengar akhirat dak ambil. Betul tak? Macam anak-anak ada hari sejik surau duk ngajar. Sampai mati ustaz dah hari. Tok bila bang mati terus tok bila. Tok gigi sejik. Macam dia tu Yahudi 3-4 ekor rumah. Betul tak? Ada tak perangai gitu? Setahun 2 kali gigi sejik. Allah berat tu. 2 kali. Sepuh sekali mayang raya. Hari lain tak pergi. Orang ngajar fiqh tak pergi. Sifat 20 tak pergi. Ngajar hadis tak pergi. Ngajar tafsir tak pergi. Habis benda tak pergi. Betul tak? Kira cari makan ke darah. Tubik pagi balik petang. Kubang lembu tubik awak pagi daripada go. Tubik. Berapa dia tubik? Cari makan. Petang dia balik dah kandang dia. Berapa dia balik? Pasal rumah dia. Dah kita lebih kurang dia kot. Tubik pagi cari makan ke darah. Petang balik belakang. Waktu balik Ajir. Waktu balik balik benda Bukit Bading. Waktu balik Kuala Berang. Waktu balik Kapur Buluh. Malang lembu kambing giat sejik. Dah kita dak gigak. Adik-beradik lembu.
Bukan lebak lah, tajing. Nah, al-mu'minu himmatuhu ilal masajid wal bahaimu himmatuha ilal akli wasyurbi. Orang beriman hatinya terikat dengan masjid. Lembu, kambing, ayam, itik hanya duk ingat makan kedarah pagi petang. Betul tak? Duk tengok drama daripada muda sampai ke tua. Daripada umur 17 sampai 71. Duk tengok ke drama. Betul tak? Bukan salah tengok drama. Mayang tak betul, ambil wuduk tak betul. Dah tak belajar. Oh, duk ngajar apa dak lagi? Zaman Nabi, dia ambil wuduk depan Nabi. Saing basuh kaki, dalam Quran kata wa arjulakum ilal ka'bain, wajib basuh kaki terlebih pada buku lali. Dia basuh tumit belakang tak kena. Dia gonyoh depan je. Nabi tengok. Nabi kata wailul lil aqabi minan nar. Celaka dua kaki orang ini dalam api neraka jahanam kiamat. Depan Nabi tu buat apa? Dak ngaji. Dia tak belajar cara basuh kaki ketika mengambil wuduk. Faham? Wail, celaka dua kaki lelaki ini dalam neraka jahanam kiamat. Tu orang semayang. Tu zaman paling berkat dak ngaji dalam neraka dia. Dah kita duduk zaman paling suai. Zaman bom. Faham lagi? Nampak tak? Nah, zaman mu tipu aku ketipu mu. Orang berang bahan piti orang haji lebong piti orang kek ading bahan piti orang tengah bahan piti orang jangan lebong piti orang kek si, orang si lebong piti orang kek ayung, badi lebong badi dang. Tahu tak? Zaman paling jahat maka kedarah haram pagi petang, dak ngaji pula kita. Kau gak. Nah, masuk neraka lagi timbang. Timbang kat gi. Pahala, betul tak? Dia tak timbang kereta kita. Dia tak timbang payah umur, dalam umur. Timbang amalan kita. Tak? Bila timbang, berat belah dosa. Masuk syurga ke neraka? Masuk neraka. Kaki dia buat keputusan akhirat kaki. Dramang bin Jusuh. Kapung Lebak, Hulu Terengganu. Keputusan masuk neraka. Balik awal. Oh, geng. Ada tak nama dia mak? Ada. Contoh. Faham lagi? SPM tak apa. Masuk neraka. Wa amma man utiya kitabahu bi yaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang yang menerima keputusan SPM di padang mahsyar nanti melalui sebelah kanannya, maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah. Bergembiralah dia di hadapan kaum keluarganya. SPM mana pula? CJ padang mahsyar. Betul tak? CJ padang mahsyar. Nah, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Adapun golongan yang terima CJ kok belakang. Kata Imam Qurtubi, tebuk dada sampai berlubang, terik tangan kiri, senjoh ke belakang, terima CJ. Tanda gagal. Fasawfa yad'u subura. Gagal SPM pada mahsyar, dia akan kata, mapuh aku hari ini. Bahan tanah hari ini. Celaka hari ini. Dia akan tepik itu. Apa? Wa yasla sa'ira. Selepas itu kena masuk dalam api. Jeng. Masuk dalam api. Nah, Ratu cantik dunia comel. Ratu cantik dunia ni mana perempuan paling cantik dalam dunia. Setiap tahun dia akan berlawan. Bulan 9 Nah, dia pilih 177 buah negara. Setiap negara atau perempuan paling cantik. Tu 177 tu pilih yang paling comel. Menang. Dia panggil Miss World. Perempuan paling cantik dalam dunia. Leher jinjang, lesung pipik, hidung macam burung raja udang duk tawaya, mata hijau sebelah, biru sebelah, mata perpaduan ummah. Tumik ni biru, benda merah macam buah strawberry. Comel sungguh. Masuk neraka jadi uduh. Betul tak? Barang comel. Dah mu tak masuk lagi uduh dah. Dah kalau masuk, faham lagi. Dah. Jeng. Sebab tu jangan deraka pada Allah. Betul tak? An-narul asi walau kana sayyidan Quraisya. Kalau mutuk Said sekalipun keturunan Nabi, derhaka kepada Allah, patak neraka dah tepat ni. Tahu tak? Jadi Nabi kata yaghfirullahu lana wa lakum. Mudah-mudahan Allah mengampunkan kami dan kamu. Sebab tu kita ni kalau nak masuk surga dengan keampunan Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah. Faham?
Ada orang tanya dia kata, "Apa dah amalan kita tak layak masuk syurga?" Tak ada nilai. Ada nilai. Tapi masuk dengan rahmat Allah. Apa maknanya? Maknanya amalan kita ni Allah bayar. Semayang kita, haji kita, zakat kita, perjuangan kita, mengaji kita, selawat kita, sedekah, betul tak? Banyak kan kalau kita buat benda baik. Faham? Allah bayar. Gaji dia ada. Tapi kecek gaji dia nak banding dengan harga syurga. Faham tak lagi? Macam kita mu gaji berapa? Nah? 1,500. Nak beli kereta Lamborghini boleh tak? V12 piston. Bulan-bulan Rotex sudahlah, Rotex 17,000. Rotex 1,900 sebulan. Rotex. Faham lagi? Lepas tu pitih nak ada dalam 6,000 sebulan. Maintain minyak-minyak dia kena ubuh. Rok tak? Tak dang. Dak apa gajimu 1,500 tak laku? Laku. Dak boleh beli? Boleh. PT dak pakai? Dak pakai. Tapi nak beli Lamborghini dengan gaji 1,500 dak boleh. Bukan kata amalan kita dak laku. Ada harga tapi mahal syurga tu. Faham lagi? Waktu dengan kasih sayang Allah. Waktu kena banyak letak sebeh. Letak sakut di kereta tu, jangan sakut saja. Nak pergi Kuala Lumpur, siapa kat tu aja keting buka tu, ambil sebeh, astagfirullah. Siapa di Sungai Besi, Bukit Besi, taruh sebeh. 700-800 boleh istighfar. Tahu tak? 39 kilo tu. Faham lagi? 300-400 mudut kata astagfirullah tadi, saja Tuhan terima, habis apa dosa. Nampak? Dah kita gantung saja, apa ramai-ramai sebeh. Dia cermin tengok belakang. 7-8 bahasa sebeh. Gantung. Kata buat apa gantung sebeh banyak sangat. Aku tengok kereta kawan aku buat molek aku buat tak. Dia tiru je. Mujur kawan dia tak gantung Kalau tidak penuh depan tu. Bocorkan angin kali. Bukan salah gantung. Tapi ingat tasbih tu butir tu. Alat tu ibadah. Alat membantu kita beribadah. Kalau mu gantung kita tak ada pahala. Cabut gang astagfirullah. Faham? Mudah-mudahan dosa aku banyak bertambung-tambung. Dengan istighfar ni lah Allah berikan ampunan. Sebab tu Nabi ziarah Abu Salamah radhiyallahu an mati. Nabi tanya mana mayat Abu Salamah. Orang pergi tunjuk. Nabi pergi kat mayat. Nabi kata Allah marfilli Abi Salamah. Ya Allah ampunkanlah Abu Salamah. Hadis yang lain. Nabi kata bila mu tanam mayat saudara mu mati. Lepas tanam jangan balik lagi. Istaghfiru li akhikum. Tolong minta ampun bagi mayat itu. Kenapa? Kerana doa yang paling mahal di sisi Allah. Doa minta maaf. Minta ampun. Faham lagi? Antum salafuna. Kamu salah. Bukan salafi. Salah. Kamu mendahului kami. Kamu pergi dulu. Wa nahnu bil asar. Kami ikut di belakang. Ingat kita sekarang kalau tanya alam ke berapa duduk? Alam ketiga. Kita ada berapa alam? Alam kita ada 5. Alam mana? Alam roh, alam kandungan, alam rahim, alam dunia, alam marzah, alam akhirat. Alam yang lama dulu, alam roh. Allah buat dah kita. Alam roh beribu-ribu tahun, berjuta-juta tahun. Faham lagi? Lepas tu sampai masa kita ada tubuh. Di mana? Roh kita ada dah. Lepas tu ada tubuh dalam perut mak kita. Allah buat kita ni 2 benda. Sekarang ni 2. Satu dia panggil roh, satu dia panggil tubuh. Faham? Roh tu ruhani, tubuh jasmani, jismun. Okey? Gabung 2 ni jadi hidup. Gerak gemari. Faham? Kayak gini dicabut pisau mula, kerah kejung pula. Roh naik ke langit, tubuh duduk di dalam rumah, orang pari tukang mandi. Roh orang beriman, wak naik ke langit, tunjuk tempat balik. Tu hadis sahih. Faham? Jadi roh kita berjuta-juta tahun tak ada tubuh. Tak ada. Kita tak tahu bila tarikh Allah buat roh kita. Yang kita tahu tarikh kita lahir. Batu orang sambut hari lahir. Orang tak sambut hari jadi roh.
Tak tahu bila. Tahu tak? Hari lahir je. Lahir tubuh jasmani. Lama mana duduk dalam perut mak? Ada duduk 7 bulan, ada 8, goliknya 9. Paling lama kau duduk dalam perut mak dia 4 tahun. Dalam kitab Musnad Ahmad Hanbal, dia kata ada orang, satu perempuan di kampung aku di Baghdad, Iraq, dia mengandung 3 orang anak 12 tahun. 3 orang anak 12 tahun. 1 orang anak dia mengandung 4 tahun. Maka dalam kitab mazhab fiqh Hanbali, paling lama mengandung 4 tahun. Faham lagi? 4 tahun baru beranak. Tapi jarang berlaku lah. Hak tu seorang barangkali 4 tahun. Tubik-tubik tu gohip sikit ada. Perut. Faham lagi? Dah 4 tahun dah. Duduk dalam perut. Bapak berjala tubik. Tubik tu gigi serongging tu. Silap-silap belah mulut putus tangan Tok Imam. Pahalnya gigi demo. Duduk lama mana dalam perut mak dalam berbentuk janin dak hidup lagi 4 bulan. Kita alang kita tu. 4 bulan. Lepas 4 bulan tiup roh. Makna hidup. Dan tubuh saja gumpalan mana air mani 40 hari, darah 40 hari, daging 40 hari. 40, 120 hari bagi dengan 30, 4 bulan. Genap 4 bulan tiup roh. Lepas tiup roh, uktub rizqahu wa umrahu. Tulis rezekinya, tulis amalnya, tulis umurnya. Faham tak lagi? Cuma umur kita ni yang paling pendek. Nabi Adam 1000 tahun umur. Nabi Nuh 950 tahun. Zaman Nabi Nuh tu awet umur 400. Kalau 700 setengah janda zaman dulu. Faham lagi? Dan Nabi Nuh 950. Ada satu riwayat pok dara dia 1000 tahun lebih. Faham lagi? Makin lama makin pendek. Makin lama makin pendek. Kita umat Nabi Muhammad SAW paling pendek. Sehingga Nabi kata, a'mar ummati baina sittin wa sab'in wa qillatu man yajuzu 'ala zali atau kama qala, umur umat aku antara 60 sampai 70 saja, tak ramai lebih pada 70. Ada seorang kau lupa 100. Rezeki dia. Faham? Tun Mahathir. Betul tak? Bukan hak kita, bukan hak dia, Allah bagi. Betul tak? Tapi tak ramai lebih pada 70. Faham? Tak sampai 60 pun ramai. Umur baru 16, nerak motosikal belonjo, jadi Superman, berak bahan belakang lori pasir, bahan tanah. Kokok otot kiloh ring lori. Betul tak? Tu. Masuklah roh mengandunglah mak kita benda ni alohang lah. Banyak orang alohang, susah tak? Mutah tak mau. Tu alam kandungan tu. Kita duduk dalam tubuh dia, wak masuk roh pula. Mak kita satu roh dah. Wak masuk roh anak pula. Bertembung 2 roh, jadi lugar. Jadi mutah, jadi apa? Faham tak lagi? Baca bini kita kan? Bini kita tengok mutah tak? Bau sabung mutah. Bau goreng ikan mutah. Bau asak ondakak mutah. Syai tak mutah, bau pitih. Pitih dia tak mutah. Wih banyak mana pun tak mutah. Aduh, cerdik emor kau puang ni. Faham lagi? Tapi bukan lebak dah, tajing. Beranaklah kita bila beranak, tengok. Nampak anak nampak. Nampak dia, nampak mak, nampak ayah, nampak rumah, nampak siling, nampak kipas, nampak tu, nampak ni, nampak langit, nampak pokok. Nampak tu bahasa Melayu Arab panggil musyahadah. Alam mana? Alam nampak. Alam boleh lihat, alam boleh pegang, alam boleh cium, alam boleh pijak, alam boleh colek, alam boleh ambil akak. Dia alam musyahadah sekarang, alam syahadah. Faham tak lagi? Orang syariat panggil alam syahadah. Orang sufi panggil alam dunia. Apa makna dunia? An-naqsu, kurang. Betul tak? Kurang. Benda kurang. Kau lama kau kurang, kau lama kau kurang, kau lama kau kurang. Faham? Tengok anak kita mula-mula beranak. Paling comel. Nak banding dengan tok dia. Baby, cucu dengan tok mana lawa? Faham tak? Dia tengok muka tok dengan muka cucu mana lawa? Faham tak lagi? Itu alam dunia. Dunia itu naqis. Mana kurang? Dalil tengok. Muka cucu baru beranak 2 hari, 3 hari dengan muka tok. Umur 77. Faham tak? Tengok cucu, tengok baby kalau baru lahir, kepala watak. Dia cukup kepala. Comel. Mak dia ada rambut tu. Faham lagi? Ada gigi tak? Budak 3 hari. Tak ada gigi. Comel.
Comel anak orang Arab, comel anak orang Kuala Berang, comel anak orang Jawa, comel belaka anak Bangla, comel pasal baby. Faham? Walaupun tak ada lagi. Tok dia ada gigi udah lagi. Anak umur seminggu, anak umur sebulan baby, nangis comel. Comel. Bini kita suka udah. Kalau kata nangis, faham lagi. Faham? Al-alamu mutaghayyir. Alam dunia ini dia berubah. Kau lama, kau dak molek. Kau lama, kau dak molek. Akhirnya berjumpa dengan tanah. Faham? Sebab tu orang tua-tua dia mari masjid, mari surah. Bila muda tak apa nak mari, apa? Pasal tengah comel. Tahu tak? Kita ada bini kita 23, kita 24. Comel tak bini? Comel 23. Tahu tak? Jadi banyak duduk di rumah, tak apa nak pergi surah. Faham? Semangat pun ada, kekuatan pun ada, gagah pun ada, macam-macam boleh. Nak? Dan umur bini 77, laki 79. Lepas tu ramai mari sejik. 70 mari sejik. Penuh sejik. Hak 70. Bapa, ramai sangat mari sejik. Tak boleh nak jimak dah. Faham lagi? Nah, Tuhan bijak. Dia tak ambil alam. Kalau tidak, siapa ketua duduk galak, tak mari sejik, tak ada akhirat. Nah, jadi bila dikerak jadi monopoh dah, duk pergi sejik surah pula, bagi yang ingat kepada akhirat pula. Faham? Tengok orang baru nikah kan, ngating. Kita tidur ngadak hidung kan. Bini kita 21, kita 25. Kita tidur kan, kita tengok hidung dia. I tengok you tengok I. Betul tak? Tapi kalau 79 dah, laki 80, Pok Long 79. Pok Long kata gua ni, Long boleh tidur tengoklah kenam. Tak apa, abang. Tak boleh tengok muka abang. Lu ngigak. Apa muka Pok Long? Macam adudu. Kotok muka Pok Long. Faham lagi? Apa? Kau lama kau uduh. Anak cucu kau lama kau beci. Tahu tak? Lala bola kotok, gali kambuh. Tu cerita dia. Tu alam. Ni alam kubur. Jangan kita lupa. Zurul kubura. Fa innaha tuzakirul akhirah. Pergilah ziarah kubur. Kerana ziarah kubur itu mengingatkan kamu kepada kehidupan akhirat. Wallahu alam. Kita pergi kepada soal jawab. Sebelum itu saya diwakilkan oleh pihak Surah Muhajirin Kapul Lebak Kuala Berang melancarkan pungutan derma untuk pengurusan surah Kapul Lebak kita, pembaikian surah dan tabung untuk kegunaan penduduk setempat. Petugas sila bangun menggunakan beg warna putih macam yang saya tunjuk ini, perlahan-lahan mengutip sumbangan dari hadirin hadirat semua. Bagi yang nak beri sumbangan kepada surah Muhajirin Kapul Lebak melalui online, Agrobank 2006-5510000178882. Yang nak tolong bayar bil elektrik surah 2206-2902-3703, nombor akaun TNB. Pelan-pelan. Buka luah depan muka dia, lagi tak beri, jangan bergerak. Tunggu situ. Orang mana buat lolok tidur, mesti kekuk dengan karung tu tak boleh. Tengok orang ni, tengok orang. Tengok ni orang mitok tu. Pelan-pelan. Awak kok pergi anu. Baik, sambil-sambil kita memberi sumbangan derma untuk surah Muhajirin kita tengok soalan-soalan orang Kuala Berang kita. Soalan yang pertama, sambil-sambil beri sumbangan, jarak solat jamak qasar nak pergi laut atau pergi pulau atau tasik, kira guana, jarak dia sama dengan darat. Iaitu lebih kurang 85 km. Lebih kurang. Dia dalam hadis tak ada sebut kilometer, dia dengan marhalah, dengan barid ada.
Marhalah ni lagu mana? Satu marhalah ialah satu perjalanan bawa tunggangan, kemudian barang-barang pada siang hari, di petangnya berhenti buat kemah, malam tidur. Dipanggil siang jalan, malam tidur, satu marhalah. Esok jalan pula, petang buat kemah, malam tidur, dua marhalah. Lebih kurang ukuran oleh ulama-ulama moden ukur sekarang, kalau jalan gitu, lebih kurang 85 kilometer. Okey? Kurang tu berapa? Lebih tak ada masalah. Kurang yang diukur 81. Tak boleh kurang dari 81, tak ada ulama kira. Ada yang kira 89, macam Dr. Wahbah Zuhaili, ada kira 85. Paling kurang ulama Syria, ulama Jordan kira 81 km. Jadi lebih kurang orang duk ngajar, lebih kurang 85. Betul tak tu? Faham lagi? Jadi kalau kita pergi darat, perjalanan 85 km dan ke atas, boleh jamak qasar. Atau kita pergi di laut, naik bot, naik kapal selam, naik apa pun, perjalanan nak pergi pula-pula 85 km, maka dikira perjalanan itu dua marhalah, boleh jamak qasar. Okey? Soalan seterusnya. Bagaimana kaedah yang betul naik daripada sujud dalam solat, tangan naik dulu ke lutut dulu? Baik. Dia tak tahu, tangan naik dulu ke lutut dulu. Okey. Bila kita turun sujud, sunat lutut dulu, baru tangan. Kemudian dahi. Ingat dah, kita sujud 7 anggota. 2 memang duduk atas tanah dah, iaitu 2 tapak kaki. Sunat turun, lutut dulu. Ni mazhab Syafi'i. Lutut dulu, lepas tu tangan, lepas tu dahi. Kalau kita dah ikut cara tu, sah juga. Ni bukan masalah hukum, bukan rukun, bukan wajib. Mana afdal saja. Afdal, lutut dulu, baru tangan, baru dahi. Tiba-tiba kita bahang dahi dulu. Tangan ke dia. Allah tumbuh dahi dulu. Hukumnya sah. Tapi bodoh bicuk dahi. Faham tak lagi? Jadi sunat, lutut dulu kalau turun, baru tangan, baru dahi. Dan bila kita naik, ialah tangan dulu, baru lutut. Tangan akak dulu, dahi dululah. Akak dahi, lepas tu tangan, lepas tu lutut. Ini yang disukai oleh Imam Syafi'i, sebagaimana berkata murid dia Imam Muzani dalam kitab Mukhtasar Muzani. Baik. Kalau kita orang tua-tua, dia tak boleh nak turun lutut dulu. Dia sakit lutut, itak tangan dulu. Harus. Kenapa? Kerana dia orang uzur. Faham? Orang uzur diberi kelonggaran. Apa yang makruh jadi harus. Dia tidak makruh lagi. Faham? Soalan seterusnya. Jangan alik beg tu, kira disurat lagi. Apakah hukumnya orang yang tidak tinggal semayang 5 waktu tapi masih melakukan perkara maksiat seperti berjudi dan lain-lain? Bagus. Apa bagus? Tak tinggal semayang 5 waktu. Dah judi, tak bagus. Lagi. Jadi ke mana? Kena berhenti. Berhenti semayang? Bukan. Berhenti berjudi. Tidak ada orang yang sempurna. Kan? Tidak ada orang yang terpelihara daripada dosa, melainkan para nabi. Nabi ni kita dengar maksum. Apa makna maksum? Man usima minal ismi. Mereka yang dijaga oleh Allah dari jatuh berbuat dosa. Kita tak maksum, kita maksum. Awak rasa. Nampak? Jadi kita ni banyak salah. Tok Imam dosa cara Tok Imam. Tok Bila ada dosa cara dia. Ustaz ada dosa cara dia. Orang ngisap dadah dosa cara ngisap dadah. Faham? Mak repik cara mak repik. Ada salah silap berlaku. Okey? Jadi kalau kita duduk berjudi, berhentilah berjudi. Kenapa? Sebab berjudi itu dosa besar. Dan dia daripada amalan syaitan. Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan. Judi dan arak, kerja kotor, amalan syaitan. Faham lagi? Dah lepas-lepas minta ampun pada Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Adalah Allah itu Maha Pengampun, Maha Kasih Sayang. Dah lama dah saya berjudi, Ustaz. 40 tahun dah berjudi. Minum arak 40 tahun, ngisap dadah 40 tahun. Allah ampun mereka. Kenapa? Kerana dia Maha Pengampun. Judi itu dosa dengan orang ke dosa dengan Tuhan? Dosa dengan Tuhan. Bila dosa dengan Tuhan, mudah. Yang payah, dosa dengan makhluk.
Bapa mudah dosa dengan Tuhan? Mudah apa? Kerana Allah Maha Pengampun. Bapa payah kalau berdosa dengan makhluk? Makhluk bukan Maha Pengampun. Faham lagi? Macam kita sekali dua memang kita maaf. Nah, kalau acak-acak reject atas tekok. Betul tak? Maka berhentilah berjudi tu. Berhentilah berjudi. Ya, lepas-lepas nak buat ni tak ada orang yang tak buat salah. Betul tak? Allah tak heran dosa kita banyak. Dia heran kenapa tak mau minta maaf daripadanya. Okey? Jadi semayang jangan tinggal judi tu. Jadikan dia sebagai sejarah dalam hidup kita. Cukuplah. Mudah-mudahan kita berjaya menjadi orang yang soleh. Apakah kaedah terbaik untuk membina hubungan baik antara pemimpin dengan anak-anak muda? Selalulah kita mendampingi. Biar jadi orang kata pergi mencari timba, tak ada masalah. Sekurang-kurang kita mendekati anak-anak muda. Jangan nanti anak muda mari cari kita kerana kita orang tua. Duk main wah aku bakar garam dulu, ajinomoto dulu. Lagi rugi. Generasi kita rugi. Kita mendekati budak-budak. Layang budak-budak. Jangan ada gap, jangan ada dinding, jangan ada kelas-kelas tertentu. Sebab setengah-setengah dia ikut kelas. Kalau ngaji Mesir, nak pergi salam, hak ngaji Mesir saja. Hak ngaji Jordan, nak pergi salam, hak ngaji Jordan saja. Hak pakai serban, pergi salam, jumpa pakai serban saja. Jumpa tapi sudu, tak pergi salam. Ini semua tak betul belaka. Faham? Nabi ni budak-budak dia pergi salam. Ilayang belaka. Jadi jangan ada beza-beza. Dalam bab benda-benda hubungan. Dalam bab buat salah, kita larang belaka. Raja sekalipun, kita marah. Kalau buat salah. Baru jadi betul. Makmum masbuk, bagaimana kita nak ikut imam? Makmum masbuk, banyaklah daripada takbir sampai kepada salam. Kalau kita masbuk, bacalah yang wajib sekadar mana dam. Maliki yaumiddin. Baru maliki yaumiddin tu imam rokok. Maka hendaklah kita tinggal Fatihah, rokok bersama imam. Kerana apa? Man adrakal imam fil rokok, adrakal rakaah. Barang siapa dapat imam dalam rokok, dapat rakaat. Baru bis tu imam rokok dah. Tinggal bismillah. Rokok dapat. Apa? Masbuk. Faham lagi? Kalau kita muafiq, hak mari awal sama dengan imam, tak bolehlah rokok. Habis Fatihah. Imam rokok, pedulikan imam, kita teruskan Fatihah. Kerana kita orang sama dengan imam. Tapi kalau kita orang mari lambat, kita akad takbir, imam dah hujung solat, imam rokok, kita rokok, tinggalkan. Hak kita tak dah nak buat, tu imam tanggung. Tu masbuk man subiqa minal imam, orang yang ketinggalan daripada imam. Soalan seterusnya. Sebab tu kalau kita sapa lewat, tu imam tengah rokok, jangan usolli. Usolli ni masih tenang. Kita berdiri usolli fardhu maghribi. Tak ada masalah lah, imam tu baru nak takbir. Tapi kalau imam tengah rokok, jasa usolli ya. Pergi cepat-cepat takbir dan rokok supaya dapat rakaat. Ramai orang bodoh tu imam ni kan sunat tunggu. Dua tempat dalam semayang, tu imam sunat tunggu makmum. Mana? Satu dalam rokok, kedua dalam tahiyat akhir. Mana bila? Kalau ada makmum baru sapa. Makmum baru sapa, kita tengah rokok. Sunat tunggu, bukan lama, tunggu sekejap. Jadi bila imam tunggu dalam rokok, kita pergi jangan usolli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terus rokok. Faham tak lagi? Ni dak. Tu imam tunggu dah. Supaya dia dah. Dia pergi. Kul a'udzu birabbin nas malikin nas. Pula dah. Usolli fardul maghribi. Lalah tik mata derah kan bodoh. Baru dia reti bahasa. Padang muka dia. Soalan seterusnya, apakah hukum isap rokok? Lepas tu tohuk putih rokok dia mengata rawa tangga surah. Ambil putih rokok tu sumbat lalu baidong dia. Faham tak lagi? Tak usah kata isap. Dah isap rokok pun jangan kotorkan masjid surah. Isap rokok ni dua hukum. Pertama haram, kedua makruh. Bila haram merosakkan tubuh badan kita. Bila makruh tak merosakkan kesihatan. Kenapa makruh? Membuang harta sia-sia. Faham lagi? Soalan seterusnya. Apa hukum seorang yang pergi sembahyang jemaah di tempat lain yang mungkin tindakan tersebut boleh menyebabkan bilangan jemaah tidak cukup di kampung sendiri? Hukum pergi sembahyang di tempat orang main jemaah harus.
Orang Lebak pergi semayang Sekayu, orang Sekayu semayang Aceh, orang Aceh semayang Kuala Lumpur. Harus. Bila haramnya, bila kita keluar kampung, tinggal kampung, tak cukup nak buat jemaah. Haram pergi semayang tempat lain. Dan Lebak ni berapa orang ada semayang jemaah? Orang sini, Cikabau. Lebih tak, apa tak 50? Siapa tak? Siapa? Tak ada masalah lah. Cuma benda ni sebutlah kitab-kitab fiqh zaman dulu. Banyak berlaku masalah. Lah ni tak ada masalah. Ulu mana pun 5-60 orang kau dalam masjid. Betul tak? Bahkan kalau tak sampai 40 pun, lain pada mazhab Syafi'i, sah juga kita nak buat sembahyang jemaah. Boleh juga kita taklid ikut. Faham tak ke? Jadi tak ada masalah. Cuma peringatannya dia, kalau kita pergi lari jadi tak cukup nak buat jemaah, itu saja yang dipatuakan haram pergi lari kampung orang. Adapun kalau kita pergi sembahyang kat lain, kampung kita tak ada masalah, boleh buat kat jemaah, tidak berdosa kita lari tadi. Faham? Soalan seterusnya. Kalau niat dalam hati, nazar, kalau saya dapat kerja, saya nak korban seekor lembu untuk pergi makan ke orang ramai, jadi tak nazar itu? Siapa tak boleh makan daging tersebut? Dia ni mohon kerja. Dia tak ada kerja. Dia minta kerja. Lepas tu dia nazar dalam hati dia. Faham tak ke? Aku nazar dalam hati. Tak kata mulut, dalam hati. Atau aku berniat, kalau berjaya dapat pekerjaan aku ini, aku nak sembelih seekor lembu jamu orang kampung Lebak ni. Faham tak? Tidak sah nazar. Kerana nazar wajib talafuz, mesti berlapah pada lisan. Dan mana kalau sembelih juga? Sunat, kata ulama. Nazar bukan dalam hati, mesti sebut di mulut. Kalau dalam hati saja tidak sah. Sama macam orang jawab nikah dalam hati. Cik Imam, aku akan nikah Wah Hijau bin Biru dengan Kelabu Asad binti Orin. Mas kahwinnya RM100 tunai. Dia pergi lapak terkejung. Tiung pengantin perempuan. Hei, mana dah jawab? Jawab dalam hati bawah. Sah tak? Tidak sah. Jawab dalam hati. Faham? Bang dalam hati sah. Dia pergi buka mic. Dah isi dah. Tu ilah bang. Okey, baik. Guna itu? Dalam hati bawah. Boleh tak? Ada benda yang syarat mesti kena lapas. Antara yang syarat berlapas, nazar. Cuma walaupun tidak sah, kita tak sebut di mulut, sunat kita sembelih lembu juga. Faham tak ke? Baik, dah kalau sah, mana pula? Boleh makan ke tak? Tak boleh makan. Mana? Contoh disebut di mulut. Aku bernazar kalau dapat kerja ni, aku nak sembelih lembu jamu orang kampung Lebak. Faham? Tiba-tiba, sah tak kalau disebut mulut? Sah lah. Dia pun dapat kerja. Faham tak lagi? Dia pun wajib sembelih. Dia boleh makan tak? Tak boleh makan. Siapa lagi tak boleh makan? Orang yang dia wajib tanggung. Mana? Bini dia, anak dia. Orang yang dia tak wajib tanggung, boleh makan. Adik-beradik dia wajib tanggung, boleh makan. Pak tua dia tak wajib tanggung, boleh makan. Anak saudara dia tak wajib tanggung, boleh makan. Faham lagi? Dan kalau kita nazar, kita nak makan juga, kata gua ni, kena kata gini, aku bernazar, kalau aku dapat kerja, aku nak sembelih lembu jamu orang kampung, aku nak makan juga. Kena kata gitu. Jelas tak? Mudah lain kali. Jika letak sejadah atas najis yang kering, kemudian kita solat atas sejadah, apakah hukumnya? Pula dah. Bawah sejadah, tahi ayam kering dah. Dia pun ambil sejadah, letak atas tahi ayam, dia semayang atas sejadah. Bagus. Siapa soalan? Habis drama, dia tulis pula. Drama ini hanya rekaan semata-mata. Betul tak? Tiada kena-mengena dengan yang hidup maupun yang telah mati. Ada tak tulis? Apa maknanya? Tipu lah ke? Dah apa kita tengok? Kita bapak nipu kok? Faham lagi? Kalau umur 17 boleh tahan kira tengok drama. Ni umur bahala kau. 71. Betul tak? Tengok lagi. Alah sekarang kalau main cerita hero semalam, kabur ketuk lah nak tengok. Cerita kat mana tu? Cerita tu lah hero kata minyak turun. Sampai erik ni, atas totu erik tika, dah boleh jalan, totu erik buah depan TV.
Nak tengok bukan kata haram dah. Orang ngajar dak pergi dengar. Faham lagi? Muda lara dengan sokang, lara dengan raung motosikal, pada kena surah sejik, faham? Rugi kita ni. Main sikit-sikit je, banyak. Cari makan siang akhirat, cari dunia akhirat, cari dunia siang hari, cari akhirat malam hari. Itu biar banyak. Faham lagi? Dunia supaya kita hidup senang, akhirat supaya kita selamat di sana. Faham? Main boleh sikit-sikit. Faham? Jadi kalau najis kering kita sembahyang atas najis, lapik sejadah, lapik tikar, lapik kapek, lapik kain, hukumnya sah sembahyang. Yang tak boleh ialah najis basah. Contoh air kecing anak, kita pepak letak ke jadah atas, bila kita tekan jadah, ia serat naik najis, sentuh dengan kita, batal sembahyang. Syarat sah sembahyang, suci badan, suci pakaian daripada najis. Jadi kalau najis kering, taik cicak kering, taik tikus kering, taik ayam kering, taik mung pohon kering, lapik jadah atas, tak kena masa kita nak rokok sujud, duduk bangun tak kena juga, kerana duduk bawah sejadah, hukumnya sah. Faham? Kalau atas jadah kena pula. Tadi bawah jadah, atas jadah sah juga. Syarat jangan sentuh. Masa kiam tak sentuh, masa duduk tayak tak sentuh, masa tekan tangan tak sentuh. Betul-betul depan dada. Jangan sujud atas dia. Contoh ni tengah semayang, anak mari berok depan. Budak-budak kan? Dah tak? Masa dia dah biasa umur berapa tahun, berok atas jadah. Tak? 2 tahun ke bawah. Betul tak? 2 tahun, 3 tahun ke bawah. Dia tak erti bahasa lagi. Jangan marah. Lepas tu kadang-kadang kita duduk, tayak ada tak anak mari duduk tariba? Ayah hak bodoh, kepok. Ayah bodoh tu. Ada ke ayah bodoh gitu? Muka dah lauduh, bodoh pula. Jangan kepok anak. Kerana apa? Dia budak-budak. Masa semayang dia naik atas belakang. Betul tak? Jangan marah. Kalau kita rasa tak sedap, najis ke apa, kita tolak biar turun bawah. Lain hak tua mari duduk tariba, kita tengah tayak awal bini kita nak duduk tariba. Baru kita jek atas kau. Faham? Budak jangan main. Dia memang dia tak kira musmayang apa, dia nak main. Hidup dia bermain. Batu Nabi pernah jadi imam, dia semayang, dia sujud, mari budak duduk atas belakang. Jiwat kuda. Yiha duduk atas belakang Nabi. Faham? Kata Nabi pun sujud lama. Takut budak tu tak puas main. Sahabat tanya, "Ya Rasulullah, tadi nak tanya, berapa lama nak sujud tadi?" Faham? Nabi kata, masa aku sujud tadi, budak mari naik, main atas belakang aku. Kalau aku akak kepala macam biasa, duduk tayak, dia tak dalam puas main. Lalu aku sujud lama kepada Tuhanku, dia dapat bermain sampai puas. Bila dia turun, baru aku akak kepala. Nampak lagi? Comel loteng. Kenapa? Kerana budak-budak, dia suka naik atas orang tua. Pernah Sayyidina Umar, dia berjalan malam, lalu ke rumah Nabi, Nabi jadi kuda, Sayyidina Hussein duduk atas belakang. Jadi penunggang. Faham? Jalan. Nabi ngakak. Buah anak atas belakang. Tahu tak? Seronok budak-budak. Balik sekarang buat. Ambil. Dek, umur 5 tahun. Abah jadi kuda, jalan. Bukan pergi kalau berang. Mesti nak umur je. Tahu tak? Suka tak anak kita? Kira-kira ada jauh satu pula 7 tahun. Giliran dia pula duduk atas belakang. Tak? Nak ujung bini kita pula. Rasa nak naik seorang. Peha membesar dia tiang surga peha. Nak. 2 kali duduk mampu ke lagi. Soalan seterusnya. Jika perempuan, mana tadi ada pelik saya. Apakah hukum orang Islam ucap innalillah kalau kematian orang kafir atau musibah? Orang kafir mati, orang kafir accident, rumah orang kafir terbakar. Faham? Atau kita tengok rumah orang kafir kena gempa bumi mati ramai. Boleh tak kita kata innalillah? Hukumnya boleh. Ramai orang kata tak boleh, tak betul. Dia tidak kait agama situ. Allazina iza asabathum musibah qalu innalillah. Allah kata orang-orang beriman yang kalau berlaku musibah,
mereka berkata innalillah. Dalam kitab-kitab tafsir, tidak musibah itu kait dengan orang beriman saja. Musibah apa saja pun musibah, maka boleh kita kata inna lillah. Cuma sebahagian ulama berkata, kalau musibah itu ialah ma asabal mu'min minal azab, perkara yang tak elok menimpa orang beriman. Itu saja. Jadi pada umumnya kalau orang kafir mati, kita kata juga inna lillah, tidak salah. Kerana inna lillah itu bukan puji orang kafir. Inna lillah makna kita semua milik Allah sampai masa kembali kepada Allah. Sama agama apa sekalipun, semua milik Allah. Inna itu sesungguhnya kami, lillah, lang pada lillah itu lang tamlik, makna milik. Inna lillah, semua kita milik Allah. Faham lagi? Bukan kata nyawa kita ni, pipi kita ni Allah punya. Mata hak Allah. Faham? Telinga hak Allah bagi pinjam. Itu lillah mana? Milik Allah. Tengok telinga kan. Masa umur muda boleh jawab lah ke kalau kau tanya. Dah masuk 80. Faham? Pak nama benda, Pak. Nak tahu, kita dah tahu nama Pak. Akak tapek. Jawab akak tapek. Apa? Telinga Allah punya. Kalau hak Pak punya, dengar apa mati dengar. Tahu tak? Tanya nama, bahang akak tapek. Dah duduk mana, Pak? 90 dah. Tanya duduk mana, bahang 90. Apa? Telinga pinjaman. Faham lagi? Mata pinjam. Itu milik Allah. Tengok kita muda-muda, kita duduk patah turun, nampak orang berok pula kapal. Faham lagi? Cerahnya mata. Faham? Tapi bila kita tua dah, helmet depan muka. Kana? Jumpa cari kana? Depan muka, helmet. Bapak, lupi keledar. Tak nampak. Faham? Jadi kalau orang kafir terbakar rumah, boleh kita kata innalillah. Bukan kait dengan agama dia. Nak memperingatkan semua kita milik Allah. Okey? Apakah kaum kita makan makanan yang dijamu oleh pengedar dadah? Molek belaka. Nak makan, ada 4 jenis manusia, kata Imam Ghazali. Yang pertama, semua sumber hartanya halal, boleh makan. Yang kedua, ada banyak harta yang halal, sikit harta yang haram. Contoh, dia kerja cikgu sekolah kebahasaan, tapi nak hari-hari kami main nombor ekor ke Batang. Maka hukumnya boleh makan lagi. Kerana banyak harta yang halal. Yang ketiga, hartanya haram, tak boleh makan. Yang keempat, boleh jadi harta halal, boleh jadi harta haram, tak pasti. Maka boleh makan, sangka baik. Jelas lagi. Jadi kalau pengedar dadah, harta dadah, jangan makan. Okey, jangan awak lapor kan. Kita duduk faham dia. Hadis kata jangan makan dah. Tapi kita jawab kan ni, rezeki jangan ditolak. Lagi. Dah masuk jadi dalam tubuh, tak terima amal ibadat. La yaqbalullahu salata ahadikum iza ma fi jawfihi haram. Tidak akan diterima semayang kamu, barang yang ada dalam perutnya itu haram. Faham lagi? Siapa kata tu? Abu Bakar As-Siddiq. Nampak? Khalifah yang pertama. Bukan Haji Bakar kalau berang. Sayyidina Abu Bakar, Khalifah Nabi. Faham? Itu dalam dunia, tak terima amal ibadat. Akhirat, Nabi pula kata, kullu lamin nabata min suhtin, fannaru awlabi. Tiap-tiap tubuh yang ada masuk harta haram, maka go to hell. Layak masuk dalam api neraka. Okey? Makan halal. Biar pun tak sedap pun. Soalan seterusnya, apakah hukumnya ucap alhamdulillah kalau orang kafir mati? Tadi innalillah, alhamdulillah pula, mentang-mentang boleh tanya. Faham lagi? Apa tujuan alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Kenapa? Bukan kata orang kafir, kalau orang Islam yang jahat sekalipun boleh kata. Tapi orang tak kata depan keluarga dia. Bila mati orang kata inna lillah, walaupun orang jahat. Tapi kalau mu kata alhamdulillah, terima kasih Allah kerana mengurangkan keburukan, kezaliman di atas muka bumi, kerana hilanglah kejahatan orang yang telah mati, hukumnya harus. Okey? Soalan seterusnya, tengah semayang aurat besar terbuka. Kita nak keluar dari semayang, kena niat apa-apa ke keluar gitu je. Okey. Dia tengah semayang, duduk tengah-tengah soh, baru sedar dia tak ingat pakai kain. Faham lagi?
Jadi kena niat keluar pada semayang ke pakai keluar gitu je. Contohnya, bila orang qomat semayang subuh, Allahu Akbar, dia pun gaduh-gaduh naik daripada bilik air. Rumah dia sebelah masjid, ya, faham? Dia pun dah orang qomat, dia gaduh-gaduh ambil baju jubah dalam rumah. Pegang jubah ya, lapu padang. Faham tak lapu padang? Elektrik tak ada, black out dia panggil. Okey? Satu kolobrang, gelap gubuk habis. Dia pun raba ambil baju jubah, masuk. Faham tak lagi? Nak derah semayang ni, kacing cekok je. Piah tak pakai. Dia pun raba naik atas sejid, duduk dalam sah semayang subuh. Faham tak lagi? Faham tak? Dah ayahkan luar, dah ada jubah. Faham? Masuk rakaat kedua, Allahu Akbar, turun sujud rakaat kedua. Rupanya nyala lapu. Bukan jubah Haji Melayu. Haji Melayu dengan jubah atas sama tak? Sama tak? Sama je. Jadi puing bawah kotak-kotak yang geriba. Faham lagi? Faham? Dia berasa sejuk. Rupanya dah akal jubah baju Melayu kat ni je. Puing nyala habis. Nampak habis peta kalau berang sekayu tu habis. Faham? Jadi kena niat aku keluar dari semayang ke tak payah? Tak payah, lari terus. Kerana apa? Kerana semayang kamu tidak sah dah. Faham tak lagi? Orang tajing tu biasa tu. Anak saya mati, dia tinggal duit sikit, duit peninggalan saya dah buat badan haji untuk arwah juga bayar pidyah. Duit ada lagi baki, boleh tak duit tu saya sedekah untuk bina masjid atau madrasah? Untuk mengatakan adik saya tidak kahwin juga, ibu ayahnya semua telah meninggal dunia. Dah, kalau boleh, kalau dah ada lebih daripada bayar dah hutang pidyah dan di badal haji, hendaklah diparaidkan kepada segala waris. Boleh nak, bila waris dapat, katakan kita dapat, adik-adik beradik dapat 1000 seorang contoh, barulah hak masing-masing nak sedekah. Tapi kalau tak bagi lagi saka, semua waris setuju, tak payah bagi-bagilah kita setuju belaka, kita buat amal kebajikan untuk dia. Harus. Semua waris yang terlibat memberikan izin, baru boleh. Mana-mana waris yang tidak izin, dia dapat hak dia mengikut faraid. Okey? Soalan seterusnya. Mengenai ibadah korban, bila ada orang kampung lain masuk korban satu bahagian kampung saya, perlukah dia tinggal satu bahagian dari 3 bahagian atau sikit untuk agihkan pada miskin kampung saya? Kalau ada di kampung tempat kita korban orang miskin, tinggal sedikit untuk dia. Jangan buat alik serema. Bang sepeseng buat lari terus, tidak betul, kerana keluar pada khilaf ulama yang mewajibkan buat begitu. Soalan seterusnya. Isteri bekerja sebab bantu suami, perlu asasi, keperluan asasi. Patutkah suami tak beri langsung wang belanja makan minum? Alasan tak ada duit, tapi boleh beli rokok, isi minyak kereta dia. Sebab poligami, suami kata sibuk kerja, sebulan 25 hari tak balik rumah, tiada kirim duit nafkah kecuali duit sewa rumah. Bolehkah cara begitu? Isteri kecil hati sebab buat cara tak betul dengan yang Nabi suruh. Sekian, terima kasih. Suami ini dapat seorang isteri yang bekerja. Isteri tolong bantu keperluan-keperluan yang tak cukup. Suami patut bagi lagi kedak duit. Dengar baik-baik. Sebelum pergi jauh, bila kita berkahwin dan duduk dengan isteri, wajib nafkah atas suami. Apa dia? Belanja makan minum isteri, tempat tinggal isteri, pakaian dia. Ni bila tidak ada berlaku sakit atau rawat penyakit. Kalau ada sakit, wajib pula bayar rawatan dan obat. Jadi kalau kita kata bandar tu learning 2,000 seorang. 2,000 atau 3,000 learning. Cukup untuk seorang. Contoh buat 2,000 lah. Memberi tak 2,000 tu sebulan. Kalau tak beri, berdosa. Jangan main-main. Faham? Makna kalau tak mampu, dimaafkan. Faham lagi? Kenapa memang dia tak mampu. Dah isteri pula, bila tak dapat nafkah, dia ada 2 pilihan. Pertama, minta fasah. Boleh minta cerai. Yang kedua, bersabar atas kesusahan tersebut. Jangan main-main. Suami
tak mampu dah cari nafkah, tak mampu nak pergi belanja ke isteri, isteri boleh minta cerai. Hukumnya harus. Cuma kalau dia bersabar, hukumnya afdal. Faham tak lagi? Jangan main-main. Ni rokok boleh beli pula. Faham tak lagi? Jangan main-main. Kalau sebulan kita tinggal 2,000 tadi tak beri, jadi hutang sampai mati. 2 bulan 4,000 jadi. Nah, tetap wajib kena bayar. Faham? Tak boleh gurau-gurau bab ni. Susah masalah. Masalah kedua pula, suami kahwin pula. Bila kahwin, jadi tak betul ke mana? 25 hari tak balik. 5 hari buah bini tua, 25 hari tak tahu rumah bini mana. Hukumnya tengok, kalau 5 hari rumah bini tua, 5 hari rumah bini muda, betul. Nah, 20 hari lagi ada hak. Kerja jauh. Thailand, Indonesia, Bangladesh dan sebagainya. Tapi biasanya tak. Biasa kalau kahwin, 5 hari rumah bini tua, 25 hari rumah bini muda. Faham? Dia akan jadi pelawak gitu. Bila pelawak, kau banyak pelawak, kau banyak dosa. Bila dah banyak dosa, masuk neraka. Nah, man kasura kalamu kasura saktu. Wa man kasura saktu kasurat zunubuhu. Wa man kasurat zunubuhu fannaru aulabi. Banyak cakap, banyak lebong. Banyak lebong, banyak dosa. Banyak dosa, layak masuk neraka. Faham? Sebab tu kalau nak nikah, kena betul. Faham tak lagi? Kalau tak betul, seorang sudah. Fa in khiftum alla ta'dilu fa wahidah. Kalau mu rasa tak boleh nak betul, seorang sudah. Soalan seterusnya. Batu jangan tipu. Kalau nak nikah, kena khabar. Yang, saya nak nikah seorang lagi. Saya tak mau tipu awak. Baru tu. Kalau tak khabar, sah nikah. Tapi mu akan jadi tipu. Pergi rumah bini muda, kata mesyuarat. Pergi rumah bini muda, kata pergi Kedah. Pergi rumah bini muda, kata pergi Kuala Lumpur. Pergi rumah bini muda, kata pergi jumpa orang. Kuatang. Tipu sama tak? Kau banyak berguni-guni dosa. 30 tahun hidup menipu, layak masuk neraka. Dah tu dia ngamak dah kalau kita khabar. Tunggu cara dia. Ada cara. Cara mana tak muri dia ngamak? Tunggu dia mati. Kalau dia mati dah tak ngamak. Betul tak? Dah tak mati-mati dah kat tunggu dah tak? Mai ajak. Ayah meninggal dunia, ada duit sedikit dalam bank, duit ayah jual tanah. Tapi isteri tak tahu nak buat. Anak-anak pun tak ada tahu kira cara. Diam belaka. Apakah kira duit itu saka? Dah kena bagi ikut peraih. Saka dah tu. Apa makna saka? Tarikah. Apa makna tarikah? Tinggalan si mati. Dia milik sebelum dia mati, dia jadi tarikah peninggalan. Setiap yang ditinggalkan harta, sama ada tanah, atau rumah, atau kereta, atau motor, basikal, pakaian, pinggan makuk, barang kemas, semua yang berharga, jang kasut yang boleh dipakai, saka. Wajib faraid. Faham lagi? Ini mudah. Panggil jabat saka, report, nama, photostat, IC, nama, waris yang ada, dia akan bagi dalam mahkamah. Ada mati stand lagi. Betul tak? Jadi ada belaka dah lagi. Mung dapat RM4,328. Ini dapat RM9,632. Dah boleh kata apa dah? Faham? Mudah. Nah, ini kita duk buah kedai kopi. Jadi balah. Tak sesat. Soalan seterusnya. Sikit lagi dah. Seorang peniaga telah berdepan dengan perbuatan sihir. Jadi, sehingga tidak boleh tidur malam, perniagaan jadi tidak laku. Berdosa tak jika saya mendapatkan rawatan lain daripada rawatan Islam? Berarti bomo siang juga. Dan bagi sebagainya. Bolehkah saya balas pulangkan sihir? Dengan sihir juga. Jawabnya sihir itu haram, dosa besar. Pelaku dia azab di akhirat dan dia tidak akan diterima taubat sampai mati. Melainkan orang yang dia sihir, maafkan dia. Okey? Biasanya tak maaf lah. Sebab tu biasa disebut dalam kitab-kitab kabair, orang yang melakukan sihir ni sangat-sangat lama duduk dalam api neraka. Okey? Itu kalau dia sekadar melakukan sihir. Kalau dia sudah meyakini ilmu sihirnya boleh membawa manfaat seperti Allah,
keluar pada agama Islam serta-merta. Okey? Baik. Boleh tak kita balas sihir dengan sihir? Tak boleh juga. Yang boleh kita minta doa pada Allah agar keburukan sihir yang dilakukan kepada kita kembali kepada dia semula. Itu boleh. Kita tak guna sihir, kita guna doa dan solat hajat supaya apa yang disihirkan kita, mudarat itu kembali kepada dia. Itu boleh. Yang tak boleh, dia sihir, kita sihir attack. Dah dua-dua jadi ahli sihir. Apakah hukumnya saya tawar hati pada suami saya sepanjang perkahwinan suami saya gagal menjalankan tanggungjawab dalam bab nafkah dan melakukan hal-hal yang baik. Saya minta dia ceraikan saya tapi dia tidak mahu. Jawabnya, kalau suami sudah tidak mampu menunaikan tanggungjawab sebagai suami, hukumnya boleh minta cerai. Kalau dia tak nak menceraikan kita, nak cerai juga, boleh report pada mahkamah syariah. Mahkamah akan menjatuhkan talak daripada pihak hakim itu sendiri. Kerana isteri tak boleh menceraikan, wakil daripada hakim boleh. Lagi lama kita tunggu, lagi susah hidup kita. Faham? Report awal-awal. Soalan seterusnya. Saya belajar di Kelantan, balik Jumaat, Sabtu di Terengganu, jarak 90 km, boleh tak saya salat jamak kat rumah mak ayah saya? Tengok di mana kita duduk tempat tinggal. Kalau sudah duduk tempat tinggal di tempat baru di Kelantan, tidak lagi bertempat tinggal di Terengganu, maka kita balik rumah mak ayah kita untuk 3 hari, 2 hari, 1 hari, boleh jamak qasar. Tapi nak balik rumah mak ayah 4 hari dan ke atas, maka tak boleh lagi jamak qasar. Tapi kalau kita ada 2 tempat tinggal bergilir, satu di Terengganu, satu di Kelantan, dua-dua tak boleh jamak qasar kerana tak sah jamak qasar di tempat tinggal sendiri. Soalan seterusnya. Apakah hukum gantung gambar ulama dalam rumah kita? Gambar yang bernyawa atau patung? Yang pertama, ijma' ulama, patung yang ada bayang tu haram walaupun patung ulama. Yang kedua, yang ada khilaf ulama, gambar yang sekeping saja tidak ada bayang. Itu pun khilaf ulama, ada yang membenarkan separuh saja, mengharamkan gambar yang penuh, dan ada yang mengatakan separuh pun diharamkan kerana ada hadis innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suwar atau kama qala, tak masuk malaikat dalam rumah yang ada gambar bernyawa. Faham lagi? Satu hari Nabi semayang di rumah Aisyah. Aisyah baru beli di pasar Mekah lasir yang berada di sulam dengan bentuk burung. Faham lagi? Maka Nabi marah, jangan letak benda yang bernyawa seperti ini kerana dia telah mengganggu orang yang sedang berada di dalam solat. Lalu dikoyak oleh Aisyah, dijadikan 4 lapik tidur. Faham tak lagi? Kemudian balik kita, kalau gambar ulama, ada khilaf ulama. Faham? Ada khilaf ulama. Ada dalam kitab Ahsanil Kalam Atiyah Sakar, ada dalam kitab Fatwa Syariah Syekh Ali Jadul Haq, Syekhul Azhar yang lepas, dan ada disebut panjang lebar oleh Syekh Ali As-Sabuni dalam kitab tafsirnya Rawa'iul Bayan. Pandangan jumhur ulama, walaupun gambar sultan yang adil, gambar ulama akhirat pun dilarang dihiaskan dalam rumah. Tapi sebahagian kecil daripadanya mengatakan harus. Jadi benda yang ada khilaf ini jangan kita sempitkan. Benda yang luah kita layang luah, benda ijma' haram kita layang sempit. Okey, tak payah nak balah. Yang molek al-khuruj min al-khilafi mustahab. Keluar pada perselisihan ulama lebih elok. Okey? Soalan seterusnya. Saya telah bersama dengan suami dekat dengan tarikh nak datang period. Waktu bersama itu saya tak perasan ada cecair lain atau darah. Esok harinya bila bangun untuk mandi wajib kelihatan ada darah. Adakah kami telah bersama ketika haid atau tidak? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Dari isteri yang keliru Kuala Berang. Dia kata dekat-dekat nak period. Dalam dia duduk kira-kira esok lah dia mari haid. Betul tak? Orang Kuala Berang panggil dia. Kalau orang Terengganu panggil haid. Orang Kuala Berang panggil dia. Orang KL period. Period. Bahasa orang putih. Orang KL kan. KL cakap putih. Jangan main orang KL.
Walaupun muka dia macam negro. Faham? Cakap orang putih dia. Faham? Kerana bandar tu, ladang kita tu, haid. Orang sini panggil dia opang. Opang jawab. Dulu ingat masa budak-budak dia panggil dia. Datang bulan. Tahun 70-an ingat kita budak-budak 80-an masa sekolah lagi. Datang bulan. Benda apa datang bulan? Haid rupanya. Rupanya sebab sebulan sekali ikut bulan je mari. Betul tak? Memang panggil datang bulan. Ada panggil datang dacing. Datang bulan lah. Tak? Sini kawan anda lah nak panggil haid, panggil apa pun. Uzur boleh lah ke? Okey. Dijaka esok uzur. Dia pun bersama dengan suaminya. Hukumnya halal. Okey. Dia pun tidurlah. Esok nak mandi. Bangun subuh nak mandi esok. Tengok haid. Faham tak lagi? Darah. Okey. Dah semalam haid dah lagi. Manalah aku tahu. Dia mau tanya aku. Tanyalah laki mu. Kita nak tahu kata ke mana. Dah semalam dah lagi. Esok nak mandi ada haid. Esok dah haid. Semalam al-aslu al-adamu asal suci dulu. Tu kaedah fiqh Syafi'i. Okey? Kerana mari datang daripada suci. Kalau datang daripada haid, al-aslu al-adamu asal tak suci lagi. Tapi mung datang daripada musim suci, kemudian sok pada haid. Maka bila sok, idrarul mustawi bainal amrain. Nak dapat dua tu sama berat, tak ada keputusan. Balik kepada asal, baqaul asli, balik kekal hak asal, asalnya suci ke darah? Suci dulu, hukumnya suci. Dah pagi nak mandi keluar darah, pagi tu baru kira haid. Faham tak puan? Jadi semalam tu halal. Sekarang berlaku budi pembunuhan, malapetaka dalam negara kita. Apakah itu punca daripada banyaknya maksiat yang berlaku? Boleh jadi. Boleh jadi. Maksiat ni bukan saja dia menyebabkan pelaku dia saja. Faham lagi? Bahkan meratai bangkai orang awam. Bala dia tu kena orang. Bilakah maksiat itu kena pada orang lain? Bila maksiat itu terang-terangan dan dibiarkan tanpa ditegur. Kalau maksiat daripada dulu berlaku sampai sekarang. Tapi maksiat ada dua. Satu yang tidak bermaharajalela. Maksiat senyap-senyap, sembunyi-sembunyi. Hak tu pelaku saja berdosa. Ada satu lagi maksiat, iaitu maksiat yang dilakukan secara bebas. Manusia pula berbangga-bangga melakukan maksiat. Orang-orang yang baik-baik pula, mereka walaupun mampu menegur, mereka tidak tegur. Dalam hadis kata, innahum qadiruna ala an yunkiru fala yunkiru. Mereka mampu untuk mencegah, mereka tidak mencegah. Iza fa'alu zalika azaballahu 'amah wal khassah. Bila dah tidak ditegur, dibiarkan bermahajalail maksiat, Allah akan turunkan bala, semua yang jahat dan yang baik turut merasa susah. Jelas tak lagi? Soalan seterusnya. Pemimpin kafir baik, lebih baik dari pemimpin Islam yang tidak baik. Apakah pandangan dalam hal ini? Dalam hal ini, orang Islam lebih baik. Okey? Orang Islam yang fasik lebih baik daripada pemimpin kafir yang soleh. Kerana apa? Kerana orang-orang kafir, dia adalah ahli neraka. Fattakun nar allati waquduhan nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Taklah kamu takut masuk dalam api neraka. Neraka itu berhala dan manusia menjadi sumbu yang menyala-nyala. Aku buat, kata Allah, neraka ni untuk segala orang kafir. Sama ada mu menteri, mu Perdana Menteri, mu YB, mu MB, mu Ketua Menteri, mu ahli parlimen, mu siapa pun, kalau kafir, ahli neraka. Faham? Waktu orang beriman, walaupun dia fasik, dia kekasih Allah. Kata Imam Nawawi, kul mu'minin waliyullah walau kana fasiqa. Semua orang beriman adalah wali Allah. Walaupun dia orang fasik. Walaupun pakai gelang tekak, main kereta bawah pokok ubi. Faham? Ada iman dalam hati dia, dia kekasih Allah. Faham? Sudah terjawab. Soalan seterusnya. Adakah batal solat kalau kita bergesing atau berdehem? Kita semayang, lepas tu kita berdehem atau bergesing. Tidak batal. Manusia ini perbuatan dia ada dua. Satu dipanggil perbuatan ikhtiariah. Yang kedua dipanggil perbuatan iktirariah. Perbuatan yang kata membatalkan semayang, melakukan perbuatan dengan sengaja. Tadi perbuatan ikhtiar. Kita sendiri buat. Tengah-tengah semayang saja akak tangan gini. Kita ikhtiar. Faham? Batal semayang. Tengah-tengah semayang kita sendiri akak kaki ni. Kita sendiri ikhtiar. Batal semayang.
Yang tidak batal semayang, perbuatan iktirar. Perbuatan yang kita tak boleh nak buat. Dia datang dengan sendiri. Seperti batuk, seperti belahak, seperti dahang, seperti bersin. Faham tak lagi? Seperti sedawa. Itu bukan perbuatan yang kita boleh buat. Ikhtiar ni gini. Kita khabar gini. Malam esok, pukul 8 malam, siaran langsung saya di dalam Facebook. Saya akan tulis pada pukul 8.30 malam. Boleh Itu perbuatan ikhtiar. Tapi kalau perbuatan iktirar, kita tak boleh buat. Jangan lupa malam esok, pukul 8 malam, saya akan batuk 2 kali. Mana boleh? Faham lagi? Pukul 8.30, saya akan sedawa 4 kali. Mana boleh? Itu perbuatan iktirar. Mana iktirar, tidak dibalas di akhirat. Faham lagi? Berdahang ada 2. Berdahang yang batal. Berdahang yang tidak batal. Berdahang ni gimana? Itu berdahang. Hak mana tak batal? Kita tengah semayang, jadi imam, jadi makmum, atau semayang seorang, kita nak baca. Contoh nak kata, iyyaka na'budu. Tiba-tiba ada macam ke satu makanan, butir lada ke apa, tak tahu lekat tekau. Faham? Jadi tak boleh nak tubik iya. Kita buat, iyyaka na'budu. Tak batal. Itu berdahang kerana nak baca, ada lekat tekau. Faham? Berdahang, sengaja berdahang, batal. Kita sedang semayang, anak kita nak ambil piti dalam kocek kita. Buat gitu. Dia budak jadi ambil. Batal semayang. Atau kita semayang 2, janda lalu. Buat gitu. Batal juga semayang. Kerana apa? Kerana bercakap dengan orang. Faham lagi? Soalan seterusnya. Bersin pun gitulah. Tak batal juga. Soalan terakhir. Jika seorang perempuan meninggal dunia, kemudian suami dia mahu dikemumi dekat kampung tempat tinggal dia supaya dekat dengan anak. Tapi mak, bapak dia mahu kebumikan di kampung mereka. Mana satu yang hendak dibuat? Baik. Kalau isteri mati. Faham lagi? Kalau isteri mati. Nak tanam di mana? Kerana mak suruh tanam kampung mak. Suami suruh tanam kampung suami. Faham lagi? Kita ni kalau tidak isteri mati, suami mati dulu. Betul tak? Tapi sebaik-baiknya biar isteri lah mati dulu. Okey? Tuju tak orang lelaki? Tuju. Sebab apa? Sebab ada kebaikannya. Apa kebaikan bini mati dulu? Kalau suami mati dulu, isteri tak boleh pergi kubur. Allah kata, yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhurin wa asyra. Kalau suami mati, isteri tak boleh tubik rumah, tak boleh keluar rumah, 4 bulan, 10 hari, 130 hari tak boleh pergi kubur suami. Siang tak ke suami? Siang ke dia. Betul tak? Tu tujuan dia. Jadi biarlah awak mati dulu orang puan. Hari pertama tu, hari ni mati tanang pagi, petang suami boleh tak pergi? Boleh dah pergi. Bawa bini baru. Nampak tak? Tengah hari nikah lalu dah. Balik atau kanda tu nikah dah. Itulah orang lelaki. Tapi orang lelaki dia tak gitu. Baik. Bila mati katanya mak, wak balik dinu wak balik marang Mati duduk lebak ni. Faham tak lagi? Beduk kalau berang. Mak, suami kata, ni anak-anak duduk sini. Nak tanam di mana? Tanam kat anak-anak dia. Kata setengah ulama. Setengah ulama tengok kalau mak dia dekat, maka kat mak ayah dia berhak atas mayat. Okey, tapi kalau jauh tidak boleh. Jangan pindah jauh-jauh. Melainkan pindah jauh, sini tak ada orang Islam, negara orang kafir belaka, pindah ke negara orang Islam, hukumnya harus. Kalau ada belaka orang Islam, di mana mati hak dekat itulah yang terbaik. Siapa nak tanya soalan lisan? Dia. Lewat dah. Kita berhenti 5 minit dari sekarang. Waalaikumsalam. Saya ada soalan, apakah hukum wanita yang pergi ke Gaza bukan semua polis? Apa tujuan dia? Apa tujuan dia? Orang perempuan ni bila dia musafir, dia ada syarat dia. Musafir nak berjalan jauh. Yang pertama, mesti ditemani oleh mahram. Yang kedua, ditemani oleh suami. Yang ketiga, ditemani oleh muslimatun adilatun. Ada tak perempuan yang lain, yang perempuan-perempuan Islam yang lain bersama dia? Kalau ada, boleh. Dan bila dibolehkan pula, ada syarat-syarat pula dalam perjalanan. Tidak boleh mukhalatah laki-laki perempuan, tidak boleh berbuat maksiat dan seumpamanya, tidak boleh mengundang fitnah. Okey?
Lagi soalan? Tak ada dah? Ada dah? Apa ada tak nak tanya? Ada? Tak ada dah? Tak ada. Terima kasih belakalah pada yang sudi hadir. Mohon maaf kerana ambil masa yang panjang. Bagi yang sudah beri sumbangan derma pada surau Muhajirin, pihak surau dahulukan ucapan jutaan terima kasih. Allah Ta'ala sempurnakan pahala berlipat ganda di akhirat sana. Allah manfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, Rabbana zidna ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebenarnya tadi berakhirnya kuliah maghrib serta sesi soal jawab agama oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Terima kasih jazakallah khairan kepada Yang Berbahagia Ustaz atas pengosian ilmu tadi. Terima kasih juga kepada PA Ustaz